Wear and tear. Wear and tear pula. Azia Rahmah. Berapa income yang selesa nak pakai kereta Azia Rahmah ni? Jom kira. Pro 2 Azia Rahmah, model baru, sebiji 22,000. Down payment kita letak biasa je 10%, jadi 2,200. Insurans pula kalau adik-adik NCD masih kosong baru beli kereta kan. Insurans RM820 saja setahun. Total upfront yang kena sediakan adalah RM3,040 sahaja. Bayaran bulanan untuk 9 tahun kita kira dapat RM224 sebulan. Total untuk yearly installment adalah RM2,688. Untuk yearly expenses kita kena kira road tax RM20. Lepas tu servis RM420. Wear and tear RM300. Total yearly expenses RM240 setahun. Campurkan yearly installment dengan yearly expenses. Jumlah adalah RM3,428. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan RM286. Duit kena ready. Let's say nak guna 30% daripada income untuk bayar kereta ni. Gaji bersih sebulan kena ada RM954. Kalau nak gunakan 20% pula daripada income, total income sebulan bersih kena ada sebanyak RM1,430. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, tekan follow dan sharekan video ni. Kereta apa yang kita patut kira untuk next video? Cuba korang komen.